oleh Allah dan Rasul. Okey, untuk kita tidak buang masa pada majlis penutupan pada petang ini, dengan ini pihak majlis menjemput yang berbahagia dan juga yang berusia Encik Haris, Wakil Kebudayaan Islam daripada Persatuan Pengajian Islamiah dan Kebudayaan Rembawe untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masudi wa ridhoka madlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan beribuan terima kasih kepada yang Datuk Pengarah kita Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan yang memberi peluang kepada perguruan-perguruan persilatan di Negeri Sembilan untuk berhimpun pada hari ini. Dan terutama yang berterima kasih lagi kepada Yang di-Pertua Dunia Seni Silat Melayu Malaysia, Cikgu Roslim, dan sahabat-sahabat strategi NGO yang lain seperti Persima, Wakalam, Hulu Balang, Armada, dan saya mohon maaf lah mana yang tak ada nak sebut tu. Jadi saya mewakili Empayar Rembawe, ataupun dulu kami di Negeri Sembilan ini pernah mewujudkan satu gabungan yang sebelum ini dikenali sebagai Pertubuhan Majlis Warisan Tanah Beradat Negeri Sembilan. Jadi disebabkan di SM Negeri Sembilan ini tidak pernah wujud lagi, jadi di negeri lain telah diwujudkan di SM. Jadi kebetulan peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Jabatan Agama Islam ini, kita merealisasikan hasrat di SSM Malaysia untuk mewujudkan satu gabungan dari Negeri Sembilan, maka terlahirlah Dunia Seni Silat Melayu Negeri Sembilan. Jadi orang-orangnya daripada Majlis Warisan Tanah Beradat. Jadi Datuk Pengarah, kurang beradab jika saya tidak mengenalkan siapakah orang-orang belakang, guru-guru tua yang menyokong perjuangan kami di sini. Mohon maaf kalau kurang protokol dari saya. Jadi saya perkenalkan guru-guru tua yang menjadi tulang belakang pada kami di Negeri Sembilan ini, yang sentiasa menyokong dan mendukung perjuangan kami anak-anak Negeri Sembilan ini. Pertama, saya memperkenalkan Yang Mulia Datuk Raja Maulana Datuk Ramlan bin Arsyad daripada Perguruan Selintang, mantan YDP Majlis Warisan Tanah Beradat Negeri Sembilan yang kami wujudkan pada tahun 2014 yang dulu. Jadi Yang Mulia Datuk, dia telah bersama-sama dengan yang lain untuk menziarah gelanggang, ziarah guru-guru untuk mengumpulkan kami di Negeri Sembilan ini untuk merealisasikan, menjadikan perseratan ini sebagai wadah dakwah yang ada dalam Negeri Sembilan ini. Dan saya perkenalkan Yang Mulia Cikgu Bakar daripada Perguruan Panji, guru saya juga. Dan sebelahnya Guru Jamil daripada Cakala. Ini antara silat tua yang berada di dalam Negeri Sembilan. Dan sebelahnya Cikgu Wira daripada Merpati Putih. Ini antara orang kuat, jadi sponsor kami dulu. Dan Pak Man Kampa daripada Silat Tua Langkah Ompek, yang sentiasa mendukung kami di mana saja. Dan lain tak lain bukan guru tua kita, orang lama yang mandi limau bersama Datuk Mio, yang pertama gelangan gayung wujud di Negeri Sembilan, Cikgu Haris daripada Perguruan Gayung Sunda dan mendapat permainan daripada arwah Mak Kari. Pernah datang gelanggang, dia bagi duit gelanggang daripada kami, teruskan perjuangan kami. Dan orang yang banyak menyokong kami itu daripada Perguruan Abjad Jabat Kilat, Cikgu Zainal. Dan guru tua Pak Cikgu Akop daripada Gayung Sunda. Betul apa? Dan orang yang banyak datang ke galeri saya
Tok siap buat, kojut dengan balik. Pak Hashim lain tak bukan daripada Cemandi Tun Merah. Dan yang belakang sana Cikgu Faiza daripada Raja Wali Pukilan Bugis. Ini yang saya tak sebut, saya mohon maaf. Oh lupa, Pak Cik Zainal, Cikgu Zainal daripada Gayung Makrifat. Allahu Akbar. Ini antara guru-guru tua yang saya tak sebut, saya mohon maaf kalau saya terlepas pandang. Apa pun sedikit pun tidak menghilangkan rasa hormat saya pada tuan-tuan guru sekalian. Jadi tuan-tuan perempuan yang ada di sini, kami di DSM Negeri Sembilan ini, kami ingin mengangkat guru-guru tua ini. Inilah permata kita. Inilah ilmu yang ada pada mereka daripada leluhur kita. Tanah ini yang tuan-tuan bijak ini pernah menyaksikan satu peperangan yang cukup besar seketika dahulu bersama penjajah. Warisan-warisan mereka lah yang ada hari ini. Jika hilang ilmu-ilmu yang mereka pergi akan membawa ilmunya. Kalau kita hari ini kita tak mengangkat, tak menimba ilmu pada mereka, akan hilanglah anak-anak jati diri anak bangsa kita. Jadi dengan asrat Jabatan Agama ini, kami di Negeri Sembilan akan berkolaborasi dengan Jabatan Agama mewujudkan satu masjid, satu persilatan insya-Allah dengan izin pengarah juga, untuk memastikan anak-anak muda kita berada di dalam masjid, berada dekat dengan rumah Allah. Dan semalam saya berbincang dengan Jawatankuasa Negeri Sembilan, kita tukar cogan kata di Negeri Sembilan, warisan budaya cabang dakwah. Jadi kita menggunakan platform warisan ini untuk membawa anak-anak gelanggang kita, membawa anak bangsa kita rapat dengan agamawan, mendapat rujukan pada mereka. Jadi saya sudahi ucapan saya ini dengan sedikit permohonan kepada guru-guru, rakan-rakan yang berada di Negeri Sembilan untuk sentiasa bersatu padu, menggembelingkan tenaga untuk memastikan warisan budaya kita ini sentiasa kekal dan berkembang kukuh di Negeri Sembilan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain juga yang sudi membantu kami di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ucapan daripada Yang Berurusan Encik Aris, Wakil